Nak duduk tu memang sakit sebab koksik dia sengit lari. Sampai kena lapik bantal. Dia ada bantal khas kalau nak duduk tu, betul tak? Dia tak boleh duduk direct atas lantai. Kalau duduk lama atas kursi pun kita rasa macam duduk atas kayu, betul tak Puan? Rasa macam duduk atas para. Sangat sakit, tak selesa lah yang tu. Kaki lemah. Dan lagi ada masalah siatika pula kan. Masalah saraf-saraf siatik tadi ni. Jadi dia sakit tu jadi double triple lah kan? Dia tak seronok lah Lepas tu dia jejas banyak benda lah, pembuangan banyak yang terjejas kan Puan. Rasa tak selesa. Lepas tu kita punya emosi pun lagi lah tak stabil lah. Bedah badan macam tu sakit kan. Berapa lama yang Puan rasa tu tak selesa tu, yang duduk sampai kena lapik tu berapa lama? Daripada bulan 6 tu. Kita cek hari tu memang otot tak fit lah. Saraf-saraf yang pegang ni, yelah tak katalah mungkin pernah jatuh ataupun ada orang pernah kemalangan, ada orang kesan kecederaan sukan, apa saja yang buatkan otot ni jadi lemah. Jadi yang pegang ni saraf-saraf penting ni tulang belakang ni lah, yang bahagian lower back ni. Jadi bila otot ni lemah, dia patutnya kena support lah. Jadi kena support pun kaki pula terkeluar sebelah, satu hip lah, hip satu tergelincir, satu tertolak ke dalam kan. Jadi bila kita pakai bengkung tu, orang tak nak pakai sebab dia rasa lagi sakit bila pakai. Kan rasa lemah, rimah, sakit, denyut kan. Jadi macam tu lah biasanya kan.